Sekarang ni saya dah cabut dia punya wire neutral daripada outgoing RCCB kepada bus bar, neutral bus bar. Jadi apabila saya on main switch, saya on dia punya RCCB, okey, tak ada masalah. Jadi untuk buktikan bahawa neutral ni ada masalah, tengok saya test. Okey. Okey. Trip. Maksudnya wire neutral ni ada masalah. Bukan neutral daripada outgoing RCCB, tapi dia punya anak-anak. Jadi kita akan cek lah satu persatu wire mana yang bermasalah. Okey. Terbaik. Okey, alhamdulillah untuk masalah rumah customer dah settle. Kita dapati satu wire neutral ada leakage, ada shorting, satu masalah. Lepas tu wire live dekat switch ni, outgoing dia ada satu masalah. Okey, jadi kita dah dismantle. Jadi alhamdulillah lah, rumah customer dah boleh pakai seperti biasa. Okey. Lepas tu satu lagi, wire dekat lampu dinding ni bermasalah. Jadi kita dah dismantle lah. Okey, yang tu. Okey, terbaik. Alhamdulillah, job settle.